Setiap orang memerlukan tidur secukupnya supaya dapat mengembalikan semula tenaga dan membuatkan badan menjadi cergas semula. Selain itu, tidur awal juga penting untuk kesihatan, terutamanya jantung, supaya ia menjadi lebih sihat. Bagaimanapun, terdapat kajian yang menunjukkan jika seseorang itu kerap tidur lewat, mereka berisiko untuk mendapat strok. Pakar perunding neurologi Hospital Pantai Ampang, Dr. Azliza Ibrahim, berkata kajian menunjukkan tidur kurang daripada 6 jam setiap malam dikaitkan dengan peningkatan risiko strok sebanyak 8%. Katanya, ini kerana tidur lewat boleh mengganggu ritma sirkadian atau jam biologi badan yang memainkan peranan penting mengawal tekanan darah, metabolisme dan kesihatan jantung. Apabila ritma sirkadian terganggu, ia boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, peningkatan keradangan dalam badan. Beliau berkata, tidur tidak mencukupi atau tidur lewat boleh mempengaruhi kesihatan jantung dan otak kerana ianya dapat meningkatkan tekanan darah, jantung dan risiko aterosklerosis ataupun penyempitan saluran darah. Katanya, keadaan itu semuanya meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Menurut Dr. Azliza, satu kajian yang diterbitkan di jurnal Hypertension menunjukkan individu tidur kurang daripada 6 jam dikaitkan dengan risiko darah tinggi sebanyak 60% dan ini antara faktor utama penyebab strok. Tidur yang tidak mencukupi juga boleh mengaktifkan sistem saraf simpatetik yang akan menyebabkan tekanan darah meningkat dan memberi tekanan tambahan pada jantung. Beliau berkata, kurang tidur atau tidur lewat turut memberi kesan buruk kepada sistem kardiovaskular dan otak melalui beberapa mekanisme. Katanya, apabila tidur tidak mencukupi, sistem saraf simpatetik menjadi lebih aktif, menyebabkan tekanan darah meningkat dan memberi tekanan tambahan pada jantung. Selain itu, tidur tidak berkualiti juga boleh menyebabkan keradangan kronik pada salur darah dan merosakkan fungsi saluran darah serta meningkatkan risiko pembentukan darah beku dan plak dalam arteri. Pada gangguan metabolik pula katanya, juga boleh berlaku jika seseorang individu itu kurang tidur dan ia juga dikaitkan dengan peningkatan gula dalam darah dan kolesterol, iaitu faktor risiko utama bagi strok dan penyakit jantung. Selain itu katanya, gangguan ritma sirkadian pula boleh menyebabkan ketidakseimbangan hormon seperti kortisol dan melatonin yang memberi kesan negatif kepada jantung dan otak. Dr. Azliza berkata, terdapat dua jenis strok iaitu strok iskemik dan strok pendarahan. Strok iskemik berlaku disebabkan darah beku di dalam salur darah otak dan menjadi punca utama strok merangkumi 85% pesakit. Kekurangan aktiviti fizikal juga boleh menyebabkan obesiti, tekanan darah tinggi dan diabetes. Merukuk dan pengambilan alkohol juga antara faktor penyebab strok kerana ia boleh merosakkan saluran darah dan meningkatkan risiko pembekuan darah. Selain itu, tekanan atau depresi berpanjangan juga boleh meningkatkan tekanan darah dan merangsang tindak balas keradangan dalam badan. Insomnia kronik dikaitkan dengan peningkatan risiko strok sebanyak 54%, terutamanya dalam kalangan orang dewasa lebih muda. Kesimpulannya, terdapat beberapa panduan untuk meningkatkan kualiti tidur. Yang pertama, tetapkan jadual tidur yang konsisten, iaitu tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk hujung minggu. Selain itu, kurangkan pendedahan kepada skrin sebelum tidur kerana cahaya biru daripada telefon dan komputer boleh mengganggu penghasilan melatonin, iaitu hormon yang membantu tidur. Seterusnya, elak pengambilan kafein dan alkohol sebelum tidur kerana kafein boleh mengganggu kitaran tidur, manakala alkohol boleh menyebabkan tidur tidak berkualiti. Di samping itu, ciptakan persekitaran tidur lebih baik dan selesa seperti memastikan bilik tidur gelap, sunyi dan sejuk. Amalkan teknik relaksasi iaitu meditasi, pernafasan dalam atau membaca buku kerana ia boleh membantu menenangkan minda sebelum tidur.